subsidi or free minyak. Nak laksanakan subsidi bersasar ni memang tidak popular for any PM. Maklumlah rakyat Malaysia dah biasa dengan subsidi sejak tahun 80 lagi. Memang komen pemimpin-pemimpin dulu bergantung kepada populisme subsidi supaya dapat tarik undi. Dulu pun tak ada data rakyat yang lengkap seperti Padu, Budi Madani, SKDS semua untuk tapi siapa layak subsidi, dan kalau potong subsidi silap-silap yang susah pun terkesan. Langkah ni memang tidak popular, tetapi kalau mana-mana PM tidak buat sesuatu, apa akan jadi? Let's look at the numbers. Contoh, subsidi diesel 2023 cecah 14.3 bilion. Kalau tak tapis langsung, kerajaan jangka naik jadi 20 bilion in 2024. Plus, terlalu banyak kes yang kaya, kartel logistics, penyelundup pun dapat subsidi macam makcik cleaner. Rakyat rugi, negara rugi, bocor sana sini. So for this particular case, for being brave, practical and trying to be fair, so we are giving PMX an 8 out of 10. 4 PM hanya kata, 1 laksanakan. Walaupun tidak popular, tapi demi masa depan ekonomi Malaysia, this had to be done. Guys, comment below, let me know which YB korang nak cap spot check dan ulas isu apa. YB buat apa hari ni? Back to PMX issue subsidi atau lagi itu Caprice. Caprice. So, rekod tolong sampaikan kat Caprice. Caprice, gua kenal lu dah lama, babe. Gua kenal lu si Caprice. Daripada zaman UMNO kerajaan gua dah kenal dengan lu ni. Gua tahu lu ni jenis macam mana. Tapi bila gua tengok video ni semalam, gua rasa lu dah over lah, babe. Lu petik tone, babe. Lu bukan main lu menangguk dekat tone. Ini lu petik tone. Lu cakap tone tak berani. Lu cakap tone tak berani, Caprice. Anwar Ibrahim berani. Caprice, gua nak cakap kat lu, Caprice. Dia bukan pasal Perdana Menteri Tun Mahathir, Najib, Pak Mael, dia tak berani, bukan. Tapi mereka memikirkan kepentingan rakyat, Caprice. Kita ni nak jadi pemimpin, kita kena fikir pasal rakyat. Lu ceritalah sembang macam mana pun, keberanian PMX, lu bagi poin 8 kerana dia buat penyelarasan subsidi minyak. Caprice, gua rasa lu punya kantung dah kurang. Jadi bila kantung lu dah kurang, lu terpaksa jilat lah. Tapi tak betul, Caprice. Lu kena faham, Caprice. Lu ni, lu tak ada dalam realiti masyarakat tau. Lu tak rasa rakyat kat bawah ni. Sebab lu bukan level kita orang. Lu level up. Daripada dulu memang lu nak up je. Lu cakap pun macam tu lah lu punya cakap kan. Tapi Caprice, gua nak bagi tahu kat lu, rakyat kat bawah ni, walaupun dia ni mungkin tak educated macam lu, tetapi dia tak bodoh. Sebab pertama sekali, Caprice, gua nak bagi tahu kat lu, dia bukan pasal pemimpin dulu Tun Mahathir, Najib, Pak Mael tak berani, tetapi memikirkan pasal rakyat. Dan hari ni, bila rakyat marah dengan Anwar Ibrahim, lu kena faham kenapa. Rakyat hari ni marah dengan Anwar Ibrahim, Caprice, sebab Anwar punya janji. Lu kena faham, ini janji, brother. Jangan kau janji, bukan baru janji, babe. Ini dah puluh tahun janji, Caprice. Kan? Takkan lu tak pernah dengar? Lu tak pernah dengar? Ni, takkan lu tak pernah dengar ni? Tak fikir soal rakyat. Tak fikir soal rakyat. Apa makna dia? Anwar bagi tahu kena fikir pasal rakyat. Itu pasal Tun Mahathir, Najib, Pak Mael, semua fikir pasal rakyat. Bukan tindas rakyat. Ini Anwar cakap ni. 20 tahun dulu punya cerita dengar ni. Ambil alih kuasa saja. Saudara, kita ada formula. Kita yakin dan saya ulang malam ini. Sesungguhnya di antara sebab mengapa kita mau ambil alih kerajaan, kerana hari ini kita ambil alih kerajaan, esok harga minyak tetap turun. Gua tak tahu, Caprice, lu pernah tengok ke tak pernah tengok, Caprice, ucapan Anwar Ibrahim ni. Tapi Caprice, kalau lu tak pernah tengok, Caprice, gua nak bagi lu satu barang. Lu dengar ni. Oh, itu video lama lah. Kalau Walanon dia kata video lama, Caprice, tak apa, Caprice. Gua bantu lu, Caprice. Gua bantu lu, gua bagi lu tengok dulu. Lu dengar ini sebelum Anwar jadi kerajaan. Lu dengar ni, Caprice, lu dengar ni. Kita tidak boleh bawa agenda reformasi. Sangat terbatas. Sudah tahu 2 minggu sekali, tiap minggu saya jumpa. Menggesa Perdana Menteri ketika itu. Semua dia setuju, semua dia jawab ya. Tak apa, tak jalan. Sekarang kalau kita berjaya kali ini, janji
kita kepada rakyat, insya-Allah kita akan tunaikan sepenuhnya. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak menjadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Kalau sekarang, dengan harga minyak sekarang, tidak ada sebab minyak tidak boleh turun. Dengan harga minyak kelapa sawit sekarang, tidak ada sebab minyak kelapa sawit tidak boleh. Terutama minyak mentah, minyak makan, tidak boleh diturunkan. Ia tidak boleh diturunkan kerana pihak penguasa yang di atas itu memikirkan cara menyelamatkan korporat di atas, dan kita memikirkan cara menyelamatkan rakyat di bawah. Itu bedanya. Kita tidak boleh bawa agenda. Jadi, Kepris, gua nak cakap kat lu, Kepris, kan? Rakyat hari ni marah dengan Anwar Ibrahim ni bukan pasal dia berani tak berani, tapi sebab dia punya mulut dia janji. Cerita sembang pandai, Kepris. Macam lu, Kepris. Jadi, Kepris, sekarang ni mungkin lu tak dapat apa, Kepris? Gua WhatsApp lu sekarang ni, gua send. Saya hantar dekat Kepris sekarang ni, saya hantar dekat sekarang ni. Saya hantar pasal ni, video ni . So, bagi dekat Kepris sekarang ni, ni koleksi special edition. Mungkin Kepris tak pernah dengar kan. So WhatsApp Kepris sekarang ni, bagi lu faham. Ni koleksi Anwar Ibrahim. Ada benda ni. Jadi Kepris, bila lu cerita pasal Anwar Ibrahim ni, lu cerita Anwar Ibrahim ni berani, tak betul lah, brother. Dan Kepris, inilah yang kita bercakap hari ni. Nampak macam educated, tetapi tak boleh berfikir guna otak, kan? Nampak macam pandai, tetapi sebab duit kau ikut, kau sokong walaupun salah. So itu yang berlaku pada lu, Kepris. Jadi Kepris, gua nak bagi tahu lu, Kepris, kita ni hidup tak lama, Kepris, kan? Gua kenal lu lama, Kepris. Gua tahu lu macam mana. Gua tahu, babe, kan? Sebab lu antara orang yang telefon gua offer gua duit. Lu orang yang telefon gua offer gua duit. Gua tolak. Lu paksa gua tolak.